Akulah Power Rangers Pink. Macam tak kena pula. Akulah Power Rangers Pink. Tolong! Tolong! Ada orang minta tolong. Inilah masanya. Aku nak tunjukkan power aku yang sebenar. Tak boleh tukar baju kat sini. Aurat. Akulah Power Rangers Pink. Macam tak kena aja warna pink. Kalau pink, kena lembut sikit kan? Akulah Power Rangers Pink. Tapi nak pergi kat budak tu jauh pula. Pakai waist je lah. Aduh. Assalamualaikum. Adik ke yang minta tolong tadi? Waalaikumsalam. Ya, Encik Power Rangers. Saya yang minta tolong tadi. Mana raksasa tu? Mana raksasa tu? Tak ada raksasa kat sini, Encik Power Rangers. Habis tu, adik minta tolong kenapa? Saya nak minta tolong Encik Power Rangers tumbukkan bawang ni. Pedih lah. Lah, iya ke? Dah, masih ni Power Rangers buat. Ha. Adik nak buat apa ni menumbuk? Ni nak tumis buat gula ayam. Oh. Hati-hati Encik Power Rangers, nanti pedih. Dah. Boleh masukkan dah. Terima kasih ya Encik Power Rangers. Sama-sama. Nanti, kalau ada raksasa ke apa, panggil je Power Rangers, eh? Baik Encik Power Rangers. Okey, bye. Pergi dulu, ya. Mak adik, basikal tertinggal. Apalah Encik Power Rangers tu. Makin mengarut pula dia, Mas. Tolong! 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 Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik ke yang minta tolong tadi? Ya, Encik Power Rangers, saya yang minta tolong. Mana raksasa tu? Mana? Mana raksasa tu? Tak ada raksasa Encik Power Rangers. Habis tu, yang adik minta tolong ni? Sebenarnya saya nak minta tolong Encik Power Rangers, tolong ambilkan remote TV tu boleh? Cik Power Rangers ingatkan apalah tadi. Dah, adik pergi tolong ambil remote bagi kat cik je. Ambil. Terima kasih. Mari sini. Ini power apa Encik Power Rangers? Tak ada, ni anak saya. Asyik mengikut je. Nak buat joke pun tak senang. Kalau tak bawa dia, mak dia garang. Saya ni takut mak dia lagi pada raksasa tahu. Nanti kalau ada apa-apa pertolongan bagi tahu Baik. Tapi cari yang adventure sikit. Yang ganas-ganas. Baik Encik Power Rangers. Okey, pergi dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Jangan ikut lagi papa. Okey. Main bola ni. Tolong! 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 Power Rangers datang membantu. Mana raksasa? Mana raksasa? Tak ada raksasa Encik Power Rangers. Habis tu yang panggil saya tu? Saja je. Tapi kenapa Encik Power Rangers pakai baju terbalik? Itulah. Aku tengah jemur kain tadi. Dengar kau minta tolong, terus sauk baju ni. Tak perasan pula baju terbalik. Encik Power Rangers, sebenarnya saya minta Encik Power Rangers datang tolong saya ni sebab saya nak minta tolong Encik Power Rangers hantarkan baju ni ke Dobby, boleh tak? Kau ni. Raksasa! 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 Mana raksasa? Mana? Ni raksasa. Akulah ni Cik Power Rangers. Ada ke muka Power Ranger macam raksasa? Itulah aku malah tunjuk muka aku tu. Ada je yang tak kena. Dah, mari sinilah. Ingat inilah aku minta tolong kau. Lain kali aku dah malas tolong kau. Macam terbalik pula. Encik Power Ranger, saya nak minta tolong Encik Power Ranger sekali je lagi. Apa lagi? Saya nak minta tolong Encik Power Rangers bagi tahu FIFA untuk tukar peraturan. Boleh tak? Peraturan apa pula?
peraturan penentuan penalti tukar kepada penentuan sepakan corner. Barulah Arsenal boleh champion. Tak boleh. Arsenal memang patut kalah pun malam tu. Kau tengok, dapat gol sebiji, beria. Bayangkan kalau Arsenal menang malam tu. Takkan huru-hara kat dunia ni? WhatsApp kau penuh nanti dengan poster AI. Oh, serabut-serabut kan. Serabut. Dah tak boleh.